Pada petang Sabtu yang nyaman, Aiman berjalan riang bersama ibunya menuju ke pasar malam di hujung kampung. Lampu-lampu berwarna-warni berkelip di sepanjang deretan gerai, bau sate, ayam goreng dan jagung bakar memenuhi udara. Aiman tersenyum lebar. Inilah masa yang paling dia tunggu setiap minggu. Sambil memegang tangan ibunya, Aiman terpandang satu gerai yang agak meriah. Ada sepanduk besar bertulis ayam goreng RM2. Di belakang gerai, kelihatan seorang budak memakai topi merah sedang menjerit manja. Datang, datang! Ayam goreng Ehsan paling sedap di dunia. Aiman terkejut. Itu kan Ehsan dalam cerita Upin dan Ipin, katanya teruja. Dia berlari ke depan gerai dan lebih terkejut bila nampak Upin dan Ipin sendiri sedang bantu Ehsan bungkus ayam goreng. Cepat Ipin, bagi sos tu sikit lagi, kata Upin. Baik Upin, sahut Ipin sambil tergelak kecil. Aiman berdiri terpaku. Betul ke ni? Betul ke Upin dan Ipin betul-betul depan mata aku? Ehsan tersenyum sambil hulur sebungkus ayam goreng. Hai adik comel, nak beli ayam goreng RM2 tak? Aiman mengangguk cepat-cepat. Nak sangat! Upin menyapa dengan ramah. Nama adik siapa? Aiman, jawabnya bangga. Ipin pula menepuk bahu Aiman. Wah, nama pun comel macam orangnya. Betul tak Upin? Betul, jawab Upin sambil ketawa. Lepas beli ayam, mereka duduk di tepi gerai dan makan sama-sama. Upin, Ipin dan Ehsan sempat ajak Aiman main kejar-kejar di kawasan lapang belakang pasar malam. Gelak ketawa mereka bergema, penuh keriangan malam itu. Bila sampai waktu pulang, Upin melambai. Jumpa lagi ya Aiman. Jangan lupa datang lagi minggu depan, tambah Ipin. Aiman tersenyum sambil membawa balik bungkusan ayam goreng yang tinggal separuh. Hatinya berdebar gembira. Sampai di rumah, dia terus berlari ke dapur. Ibu! Tadi Aiman jumpa Upin, Ipin dengan Ehsan. Mereka jual ayam goreng RM2. Aiman main sama dengan mereka. Ibunya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. Wah, seronoknya Aiman. Patutlah muka berseri-seri. Aiman ketawa kecil sambil menggigit baki ayam gorengnya. Mesti Aiman mimpi indah malam ni, kata ibunya lembut. Dan malam itu, sebelum tidur, Aiman tersenyum sendirian. Dalam hatinya, dia masih terdengar suara ceria. Betul. Tamat.